Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wa anfa' bina. Amma ba'd. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, susunan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita masih lagi dalam Kitabul Jami' dan Babul Adab. Dan yang terakhir kita membahaskan hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghirul kabiru liyusallimis saghiru 'ala al-kabiri wal marru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathir. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim warrakibu 'ala al-mashi. Kita dah sentuh hal-hal yang berkaitan dengan takhrij sumber hadis ni dan juga lafaz hadis. Sebelum kita pindah kepada hadis yang seterusnya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sini saya nak tarik perhatian kepada kenyataan yang disebut oleh Imam Al-Karmani ketika membahaskan hadis Abu Hurairah tu. Mungkin dah baca kot, tapi kita nak ulang balik dia punya poin dia, sebab itu kita baca tergesa-gesa. Kata Al-Imam Al-Karmani, dia kata lau ja'a lau ja'anna al-kabira yabda' lau apa ni, saya pun tak faham. Dia kata kat sini, fa'iza bada al-kabiru wal kathiru amina minhu as-saghiru wal qalilu. Fa'iza, dia kata apabila, dalam kes kalau orang besar berjumpa dengan kanak-kanak kan, orang besar berjumpa dengan kanak-kanak, kalau ikut kepada lafaz hadis Abu Hurairah, dia kata liyusallimus saghiru 'alal kabir. Yang kecil ataupun yang muda memberi salam kepada yang besar kan. Yang apa ni, kalau lafaz Abu Hurairah tadi tu liyusallimus saghiru 'alal kabir wal mar 'alal qa'idi wal qalil 'alal kathir wal qalilu 'alal kathir. Yang kecil memberi salam kepada yang besar, ataupun yang muda memberi salam kepada yang tua, ataupun dan juga yang sedikit memberi salam kepada yang ramai, macam tu. Dia kata kadang-kadang ada situasi yang kecil ataupun yang muda takut nak bagi salam kepada yang lebih tua ataupun yang lebih dewasa. Dia takut. Ataupun yang sedikit itu, yang sepatutnya dia memberi salam kepada kumpulan yang lebih ramai, dia takut nak beri salam kepada kumpulan yang lebih ramai. Dia takut sebab dia sedikit, yang itu ramai. Jadi ada situasi dia tidak jamin dengan keselamatan dia kan? Maka dia tak bagi salam lah. Dia kata macam tu kan. Dalam situasi begitu, dia kata yabda fa iza bada al-kabiru wal kathiru amina minhu as-saghiru wal qalil. Jadi bila yang dewasa ataupun yang lebih tua memberi salam kepada yang lebih muda, disebabkan yang muda itu takut nak beri salam kepada yang lebih tua, ataupun yang ramai jumlahnya memberi salam kepada yang sedikit, ini lawan daripada mantuqun nas, daripada zahir nas hadis Abu Hurairah tadi kan. Maka situasi itu akan menyebabkan yang sedikit dan yang kecil ataupun yang muda tadi tu rasa aman lah, macam tu kan. Jadi tidak salah kalau itu sebabnya. Dia tidak memberi salam kerana dia bimbang,
Sebaliknya orang yang lebih dewasa ataupun yang lebih tua memberi salam, ataupun yang lebih ramai tu memberi salam, dia jawab salam. Sebab dia takut nak bagi salam dulu. Yang itu dia kata tidak jadi salah. Dia katakan, dia kata lamma kana min sya'nil muslimina ay ya'mana ba'duhum ba'da wa'tu birajani tawadhu'u kama taqaddam. Tapi dalam hadis tadi tu, kenapa dia anjurkan yang lebih muda memberi salam, ataupun yang berkecil memberi salam, ataupun yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada yang ramai? Kenapa? Sebab dia kata biasanya orang Islam itu saling menjaga antara satu sama lain, maslahat dan juga keselamatan. Itu orang kata asal hukum ataupun asalnya pada orang Islam tadi tu, mereka saling menjaga antara satu sama lain. Jadi tidak timbul isu yang muda itu takut jika terserempak dengan orang tua, sebab dia tak dibuli lah. Dalam Islam itu tak ada buli, macam tu kan. Jadi disebabkan itu, maka disarankan yang lebih kecil memberi salam. Dia lihat aspek tawadhu. Tu birajani tawadhu. Tadi yang diraikan tadi tu, yang tua memberi salam kepada yang lebih muda, dan yang lebih ramai memberi salam kepada yang lebih kecil. Dia lihat aspek al-amn, janib al-amn, keselamatan. Tapi asal hukum ni yang dalam hadis Abu Hurairah ni, dia tak lihat dari aspek keselamatan tu. Dia lihat dari aspek at-tawadhu. Kalau keselamatan pihak yang memberi salam dan diberi salam tadi tu terjamin, macam situasi asal umat Islam, komuniti umat Islam, maka yang diambil kira adalah aspek tawadhu. Sebagai tawadhu'nya, merendah dirinya, yang muda lah bagi salam, kan? Ataupun yang kecil memberi salam. Dalam asal sebutkan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana, kan, wa yarham saghirana. Jadi pada asalnya yang kecil lah bagi salam, untuk kerana dilihat aspek tawaduk, merendah diri tadi. Kalau jumlah yang lebih sedikit berbanding dengan jumlah yang lebih ramai, kat sini yang lebih sedikit tu dia kena rendah diri sikit lah, dan dia beri salam kepada yang jumlah lebih ramai. Itu hukum asal je, kan. Tapi kalau tidak dapat dikenal pasti, kan, mana yang perlu diambil kira, aspek tawaduk ataupun aspek al-amn tadi tu, yang itu tengok pada keadaan lah. Dia kata kat sini, kan. Dia kata kat sini, kalau tidak dapat dikenal pasti, dia kata wa haitsu la yadhharu rujhanu ahadi at-tarafaini bi istihqaqihi tawadhu. Okey, kalau kita ambil kira aspek tawadhu, siapa maknanya yang sepatutnya memberi salam, siapa yang sepatutnya merendah diri, itu tak jelas. Mungkin dia muda tapi dia ada ilmu, macam tu, kan. Orang tu tua tapi banding dari segi ilmu dia tak ada. Yang ni muda tapi dia ada ilmu. Dia macam, siapa nak diraikan sebenarnya ni, kan? Yang lebih berilmu ataupun yang lebih tua? Sebagai ulama, mereka kata raikan yang lebih tua, kan, bukan yang berilmu, kan? Macam tu, kan. Sebab ilmu itu dia akan mengajar seseorang tadi tu untuk rendah diri juga, macam tu, kan. Tapi mungkin ada pertimbangan lain, ataupun sama-sama ramai ke, sama-sama sedikit ke, ataupun walaupun dia sedikit tapi dia ada nilai ke, macam-macam lah pertimbangan, kan. Dia kata haitsu la yadhharu rujhanu ahadi at-tarafaini bi istihqaqihi tawadhu lahu u'tubira al-i'lamu bis salamati wa du'a ilahu ruju'an ila al-asli. Maka kita ambil pertimbangan lain. Pertimbangan asal adalah salam tadi tu untuk doa, al-i'lam bis salamah wa du'a, untuk memaklumkan tentang keselamatan, tentang kesejahteraan. Nak beritahu engkau sejahtera, engkau berada dalam keadaan sejahtera, jangan risau, macam tu, kan. Dan semoga engkau sejahtera, itu kan doa. Salam tu kan dia daripada salah satu daripada doa. Sebab tu yang macam kita akan baca nanti, tidak salah kalau orang yang sedang solat, kalau orang bagi salam dekat dia dan dia jawab dengan lafaz doa, dia tak ada cakap Assalamualaikum lah.
Kalau cakap Assalamualaikum, batal lah solat dia. Ataupun Assalamualaikum, batal lah solat dia. Sebab situ khitab, kan? Tapi salam macam mana? Kalau kita sebut alaihi salam, kan? Alaihi salam itu doa. Dia bukannya khitab. Bila kita menukarkan dhamir tadi tu daripada mukhatab kepada ghaib, dia dah berubah dah. Daripada khitab, ini membatalkan solat, kepada doa, itu tak batal solat. Walaupun dia respon kepada salam orang, sebab dia ada unsur doa tadi, kan? Dan sebab itu mereka khilaf juga, boleh ke bagi salam dekat non-Muslim sebab ada unsur doa tadi tu. Macam tu, kan? Jadi unsur asal salam tadi tu diambil kira. Jika tidak dapat dikenal pasti siapa yang sepatutnya bertolak ansur, jadi kita pakai satu aspek lain, iaitu berdoa. Berdoa ni siapa-siapa pun dituntut. Siapa yang lebih dahulu mendoakan, siapa yang mendoakan saudaranya, dia dapat kelebihan, kan? Dia bertua ke, dia muda ke, itu tak ada kaedah dalam doa. Siapa-siapa berhak mendoa dan didoakan, dia muda ke, dia tua ke. Kalau ikut pada pertimbangan ini, dah tak payah kira dah status tadi tu. Asal jumpa je kita bagi salam. Dia kata dia kata falau kana al-musyatu kathiran wal qu'udu qalilan ta'arada, kalaulah yang berjalan itu ramai, sedangkan yang duduk itu sedikit. Tadi kan yang sedikit kena bagi salam kepada yang ramai, yang berjalan kena bagi salam kepada yang duduk. Okey, kita campur jumlah dengan keadaan tadi. Yang duduk tadi tu sepatutnya diberi salam kepada dia sikit. Yang berjalan tadi tu sepatutnya memberi salam ramai. Ada part yang dia berhak menerima salam, diberi salam. Dan kat sana tu ada part yang dia juga sepatutnya kena bagi salam. Ada dua bercampur kat dia. Dari satu aspek dia kena bagi salam dulu, aspek lain dia terima salam. Yang kat sana sama juga. Yang ini macam mana? Dia katakan sini ta'arada, dia bercanggah sini. Macam mana kita nak pakai? Dia kata yakunul hukmu hukmu itsnaini fatalaqaya ma'an fa ayyuhuma bada'a fahuwa afdal. Jadi hukumnya kita kira setara lah. Bila setara, siapa yang bagi salam dulu dia lebih bagus. Dia duduk, dia golongan yang duduk, sepatutnya yang berjalan tadi bagi salam. Tapi sebab dia sedikit, yang jalan tadi tu ramai, dia bagi salam dulu pun tak apa, sebab setara dah kat situ. Ataupun yang berjalan tadi tu mungkin bertubah, dari segi status tinggi sikit lah. Dia ni duduk, sepatutnya dia tak payah bagi salam. Orang yang berjalan bagi salam, tapi yang berjalan tadi tu statusnya tinggi sikit lah. Dia start duduk pun tak apa. Dia Assalamualaikum sebab orang tu ada status apa ke, kan? Dihormati ke dan seumpamanya. Jadi maknanya ada pertimbangan-pertimbangan macam tu lah dalam memahami hadis ini. Dia kata kat sini lagi wa yuhtamalu tarjihu janibil mashi kama taqaddama, dan ada juga kemungkinan kita utamakan maslahat orang yang berjalan walaupun dia ramai tadi. Maksudnya yang duduk tadi tu bagi salam, macam tu, kan? Walaupun dia berjalan. Ni ada kemungkinan lah, tak ada masalah. Intahayna min hadis Abi Hurairah, nantaqil ila hadis akhar. Hadis yang ke-8 Hadis yang ke-8 masih lagi dalam salam. 144 kalau dalam saya punya naskah ni. Wa an Ali qala rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wal muslimina fid dharain. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati ay yarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siasat bateri habis ni.
Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, memadai kumpulan apabila memadai orang yang berkumpulan apabila mereka berjalan melalui ataupun melintasi kumpulan lain, ayusallim ahadum, salah seorang daripada mereka sahaja yang memberi salam. Kalau satu kumpulan jalan berjumpa dengan kumpulan lain, semua nak bagi salam, dia kata memadai seorang sahaja yang memberi salam, ayusallim ahadum. Wa yujzi'u anil jamaah, dia kata begitu juga memadai bagi kumpulan yang sedang duduk, tak ada dah habis. Memadai bagi kumpulan yang sedang duduk, apabila diberi salam, maka salah seorang sahaja daripada mereka yang menjawab salam, memadai. Hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Okey, kita tengok daripada 4 takhrij dulu sebelum kepada fiqhul hadis. Hadis ini disandarkan kepada Imam Ahmad oleh Ibn Hajar Al-Asqalani berdasarkan kepada naskah yang ada dekat kita ni, dan juga disandarkan kepada Al-Imam Al-Baihaqi. Tidak dinyatakanlah Al-Baihaqi meriwayatkannya dalam kitabnya mana satu, dalam Syu'abul Iman ke, dalam As-Sunanul Kubra ke, As-Sunanul Sughra ke, dan Ma'rifatus Sunan wal Athar ke. Al-Baihaqi banyak buku dia kan. Imam Ahmad ni besar kemungkinan dalam Musnad lah kan. Tetapi hasil daripada carian kita dan juga berdasarkan setelah dirujuk kepada takhrij yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tak ada dalam Musnad Ahmad, tidak ditemui lah hadis ni dalam Musnad Ahmad, tak ada. Dia ada dalam sumber lain. Hadis ini sebenarnya ada dalam Sunan Abi Daud, dia ada dalam Sunan Abi Daud. Juga ada dalam Musnad Al-Bazzar, ada dalam Musnad Abu Ya'la, ada dalam Al-Adab lil Baihaqi, kitab Al-Adab lil Baihaqi, dan juga dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Dua kitab ni Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis tersebut, dan beliau menyebut hadis ini tanpa riwayat dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan dia sandarkan kepada riwayat beliau dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Jadi maksud Al-Baihaqi wal Baihaqi itu maksudnya dalam Sunan Kubra lah. Ini cara Ibn Hajar Al-Asqalani yang kita kena faham lah. Dia tak sebut nama kitab, tapi dia sebut Al-Baihaqi, kemungkinan itu dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Macam tu Kalau Imam Ahmad maksudnya dalam Musnad, walaupun Imam Ahmad dia ada buku lain dia lagi, tapi di sini dia sebut rawahu Ahmad, maknanya iza utlik hakaza, maknanya Musnad lah, Musnad Ahmad tadi. Tapi hadis ni tak ada dalam Musnad, dia ada dalam Sunan Abi Daud, dia ada dalam Musnadul Bazzar, dalam Musnad Abu Ya'la, dalam As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, dan juga dalam Al-Adab lil Baihaqi, dalam Al-Ahadith Al-Mukhtarah lil Dhiya Al-Maqdisi. Jadi Al-Ahadith Al-Mukhtarah ni dikategorikan sebagai kitab sahih. Jadi kitab yang penulisnya melazimi hadis sahih itu adalah beberapa kitab. Antaranya adalah Al-Ahadith Al-Mukhtarah yang ditulis oleh Dhiya Al-Maqdisi. Memanglah dia punya status sahih dia tidaklah macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang dua tu memang sepakatlah, Bukhari Muslim tu. Lain-lain daripada tu macam Al-Ahadith Al-Mukhtarah yang ditulis oleh Dhiya Al-Maqdisi, Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, Al-Mustadrak Al-Sahihain, Sahih Ibn Sakan, Muntaka Sunan Ibnul Jarud. Ni semua Muwatta Al-Imam Malik. Ni semua sumber hadis sahih, yang mana kalau hadis tu disandarkan kepada salah satu daripada sumber ini, biasanya sahih, sebab musannifnya
hanya meruatkan hadis yang sahih. Tapi yang dua tu lah yang muttafaq alaihnya. Maksudnya yang apa yang apa mutlaqan bil qabul, yang ulama kata kalau memang ada kat situ sahih, itu Bukhari Muslim je lah. Yang lain-lain tadi tu adalah pertikaian dia. Nak kalau hadis tu riwayat Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Walaupun Al-Mustadrak ala Sahihain nama dia macam tu, belum tentu lagi lah hadis yang ada dalam buku itu sahih semuanya sekali ya. Kamu juga dalam Mustakhraj Abi Awana. Mustakhraj Abi Awana ini adalah hadis yang yang sama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari ya. Tapi dengan sanad daripada Abu Awana, disebabkan ada tambahan pada sanad ataupun matan. Namanya macam tu, tapi tidak semestinya semua yang ada dalam Mustakhraj Abi Awana itu adalah sahih. Sama jugalah dengan kitab-kitab yang lain. Jadi kesimpulannya, Al-Ahadith Al-Mukhtara yang ditulis oleh Adhiya Al-Maqdisi itu antara kitab yang penulis dia hanya meriwayatkan hadis sahih menurut dia lah. Jadi hadisnya ada kat dalam tu kan. Situ satu dari segi takhrijnya. Jadi tak ada Imam Ahmad dekat situ kan. Kemudian lafaznya bagaimana? Lafaz yang kita baca tadi tu, yujzi'u anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ah. Dua kali al-jama'ah diulang. Yujzi' anil jama'ah, yujzi' anil jama'ah. Yang pertama yujzi' anil jama'ati idza marru. Memadai orang yang berkumpulan bila mereka lalu memberi salam salah seorang saja daripada mereka, dan memadai orang yang berkumpulan salah seorang saja daripada mereka yang duduk. Itu yang jamaah yang kedua tadi tu dia tak beritahu situasi apa, dia berselisih ke ataupun macam mana. Kalau kita melihat kepada lafaz hadis yang ada dalam Sunan Abi Daud, yang ini lafaz ni pun kita tak jumpa lah dalam sumber utama. Lafaz yang disebut dalam Bulughul Maram ini pun tidak seperti itu yang terdapat dalam sumber utama. Dalam Sunan Abi Daud lafaznya begini, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julus wa yujzi'u 'anil julusi ayyarudda ahaduhum. Yang kedua tu bukannya al-jama'ah tapi al-julus. Al-julus makna ini jamak kepada jalis lah, orang yang duduk lah. Macam dalam hadis Umar kunna bainama nahnu julusun. Julus maksudnya orang yang duduk kan? Maksudnya kumpulan yang duduk. Jadi kumpulan yang berjalan memberi salam kepada kumpulan yang duduk, itu hukum asal tadi. Sama dengan hadis Abu Hurairah tadi tu kan. Wal mashi 'alal jalis ataupun 'alal qa'id kan, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri wal mari 'alal qa'id ataupun 'alal jalis. Ni semacam nilah, ataupun wal mashi 'alal qa'id ataupun wal mashi 'alal qa'id. Tapi kat sini kalau mereka berkumpulan macam mana? Dia kata seorang saja. Yang beri salam tu daripada ramai-ramai itu seorang saja yang beri salam. Itu berdasarkan kepada hadis Abu Daud tadi. Yang duduk tadi betul, bila orang bagi salam semua kena jawab, dia kata seorang saja cukup. Yujzi' maksudnya bila seorang melakukannya saqata al-ithmu 'anil baqi. Maknanya dosa tidak menjawab tadi dah gugur dah lah daripada yang lain tadi. Yang ini maksudnya ada unsur kifayah kat situ kan. Ada unsur kifayah. Tapi hadis ini dalam Sunan Abi Daud tadi tu, begitu juga dalam Musnad Al-Bazzar, dalam Musnad Abu Ya'la, Al-Baihaqi, dalam Al-Hadith Al-Mukhtar Al-Riya Al-Maqdisi yang kita kata sumber sahih tadi tu, dalam sanadnya ada perawi yang dipertikaikan. Sa'id ibn Khalid Al-Khuzai, itu dalam sanad dia ada yang itu. Jadi disebabkan ada perawi tersebut, ada Sa'id ibn Khalid Al-Khuzai. Sa'id ibn Khalid Al-Khuzai ini dinilai lemah lah oleh Ahlul Jarh wa Ta'dil, maka sanadnya itu lemah. Sanadnya lemah. Darqutni Adhiya Al-Maqdisi yang meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al-Hadits Al-Mukhtara, dia nukilkan pandangan Ad-Darqutni. Darqutni berkata al-hadis ghair thabit. Itu dia sebut dalam kitabnya Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah ataupun Ilalu Darqutni. Dia kata hadis ni tak sabit.
Dia kata tafarrada bihi Sa'id ibn Khalid al-Madani an Abdullah ibn al-Fadl wa Sa'id ibn Khalid laisa bil qawi. Darqutni bercakap, hadis tidak sabit kerana dalam sanadnya ada Sa'id ibn Khalid dan dia bersendiri. Maksud bersendiri itu tidak ada mutabaat tau. Kalau kita nak kata hadis ni mungkin hasan kot dengan sebab ada mutabi', tak ada kat sini. Sebab Sa'id ibn Khalid sini dia mutafarrid. Kalau ikut dalam mustalah hadisnya, bila seorang yang dhaif tadi tu tafarrud, hadis tu kita panggil sebagai mungkar. Hadis tu dinilaikan sebagai mungkar. Mungkar ni maksudnya tafarrud dhaif kan. Kalau thiqah yang meriwayatkan tafarrud, kalau ikut istilah itu adalah syadz. Jadi hadis ni mungkar. Kalau ikut kepada kaedah tadi kan. Tidak ada jalan yang boleh kuatkan dia. Satu saja cari lagi, iaitu melihat kepada syawahid. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dan juga dalam Talhisul Habir, dia mengatakan hadis ini, dalam Fathul Bari dia tak sebut, tapi dia memberi isyarat hadis ini hasan. Sebab dia kata wa fi sanadihi dha'fun lakin lahu syahid. Dalam Fathul Bari dia kata hadis ni sanadnya dha'af, ada lemah sikit. Tapi dia kata lakin lahu syahid, tapi ada syahid. Syahid maksudnya ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ni selain daripada Ali bin Abi Talib. Ada sahabat lain meriwayatkan hadis ni. Dia kata min hadithil Hasan ibn Ali, daripada Hasan ibn Ali, anak dia lah. Hadis lain tu anak dia punya hadis kan. Itu ada dalam Al-Mu'jam Al-Kabir li Tabarani. Dalam sanad dia kata wa fi sanadihi maqal, tapi dalam hadis Hasan bin Ali yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir itu sanad dia pun ada masalah. Tapi dia macam ni jugalah sanad dia. Dia tak pergi kepada dhaif jiddan. Dia dhaif macam ni lah. Dhaif dengan sebab masalah yang tidak ada kaitan dengan adalatul rawi. Masalah lain. Masalah hafalan, masalah dia gugur sanad, masalah itu je. Macam tu kan. Yang kedua, dia ada syahid lain lagi tapi hadis mursal. Dia kata wa akharu mursalun fil Muwatta an Zaid bin Aslam. Hadis mursal tu ada dalam Muwatta Al-Imam Malik, riwayat Zaid ibn Aslam. Ini sahabat Nabi tapi mursal. Zaid bin Aslam bukan sahabat Nabi. Ini tabi'in. Zaid bin Aslam dia meriwayatkan daripada Nabi. Itu mursal. Tak dalam semua naskah Muwatta Imam Malik ada mursal Zaid bin Aslam ni. Sebab Muwatta Imam Malik tu ada banyak naskah. Kalau tak buka dalam naskah yang setengah naskah tak jumpa pun hadis ni dalam Muwatta Imam Malik. Sebab Muwatta Imam Malik tu ada banyak naskah ni. Yang dirujuk oleh Ibn Hajar ini naskah lain. Macam tu kan. Jadi disebabkan ada syahid daripada hadis dhaif juga. Yang pertama hadis hadis marfu'. Hadis marfu' tetapi ada sanad, jadi kat sanad ada masalah, riwayat Hasan bin Ali. Yang kedua hadis mursal, marfu' tapi mursal, Zaid bin Aslam. Dengan sebab itu hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Al-Albani dalam buku dia Silsilah Al-Ahadits Sahih. Dia menilai hadis ini sebagai hasan dengan syawahid. Macam tu kan. Itu part kata apa sanad lah, selesai. Jadi statusnya hasan li ghairi. Fiqhul hadis. Hadis ni dia menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa memulakan salam itu dia sunnah kifayah. Sunnah alal kifayah. Jadi sunat tu pun ada yang kifayah juga. Ada yang aini, ada yang kifayah. Kita ingat wajib je ada yang wajib kifayah, wajib aini kan. Rupanya sunat tu pun ada sunat aini dan sunat kifayah. Antara sunat kifayah itu adalah memberi salam. Kalau ramai-ramai, seorang sahaja memberi salam sudah cukup, tak perlu ramai-ramai memberi salam. Kalau yang semua pun nak bagi salam, tak ada apa-apa. Itu tak ada apa-apa pun, okey je. Macam solat jenazah jugalah, yang fardu kifayah tadi tu. Kalau semua nak solat jenazah, baguslah. Tapi kalau sebahagian solat, sudah cukup. Sama juga bagi salam ni, kalau semua memberi salam, tak ada masalah dia kata.
mungkin bagus juga. Tapi kalau seorang saja memberi salam berdasarkan kepada hadis Ali ni sudah memadai. Itu sebab dia sunnah alal kifayah. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini jelas contoh sunnah kifayah yang ada dalam banyak-banyak hukum. Itu Al-Qadhi Husain. Tapi Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dia kata tak, ada banyak sunnah kifayah ni. Antaranya ni memberi salam, antaranya juga mendoakan orang yang bersin. Dia bersin disebut alhamdulillah, yang mendoakan tadi tu kan ramai ni. Semua boleh kata ya rahmukallah kan. Tapi kalau seorang dah cakap ya rahmukallah cukup, yang lain dah tak ya. Tapi kalau yang nak cakap okey je, tak ada masalah. Itu dia masuk dalam sunnah kifaiyah. Sunnah alal kifayah. Sama juga dia kata menyembelih binatang korban, al-udhiyah. Menurut An-Nawawi dia sunnah alal kifayah. Dalam mazhab Syafi'i menyembelih binatang korban tu sunat, dia tak wajib. Dan sunatnya dalam status mana dia kata alal kifayah. Maksudnya dalam satu komuniti kalau ada seorang buat cukuplah. Macam tu kan. Yang kedua, menjawab salam tadi kan dalam hadis kata wa yujzi'u 'anil julusi ayyarudda ahaduhum, dan memadai orang yang duduk secara beramai-ramai tadi tu berkumpulan, bila mereka diberi salam serentak, seorang saja jawab sudah cukup. Jadi dia kata menjawab salam dia wajiblah, fardun 'alal kifayah. Tapi wajib ni tadi tu fardu kifayah. Seorang jawab sudah memadai kan. Okey. Yang kedua, ada beberapa keadaan hadis ni menganjurkan kita memberi salam sebab dia sunat. Adakah pada semua keadaan? Hadis ni dengan hadis Abu Hurairah tadi macam tu lah kan. Tapi dia kata ada beberapa keadaan, saya tengok ada 11, kita tak digalakkan bagi salam kepada seseorang jika dia berada dalam 11 situasi. Tidak sunat kita bagi salam kat dia kalau dia berada dalam 11 situasi. Apakah situasi tersebut? Yang pertama, kalau dia sedang buang air. Buang air kecil. Dia sedang buang air kecil. Buang air besar lebih-lebih lagi lah. Tapi di sini dia sebut al-istighalu man kana mushtaghilan bil baul. Kecil. Kalau buang air kecil tak boleh bagi salam, takkanlah buang air besar boleh bagi salam pula. Mungkin buang air kecil ni orang boleh buang air kecil dalam keadaan berdiri dan juga duduk. Kan? Bila dia berdiri, kita ingat dia berdiri saja je. Rupanya sedang qada hajat, tak boleh bagi salam kat dia. Itu situasi yang aib kan. Kalau yang itu tak boleh bagi salam, yang buang air besar, takkan boleh pula kan. Lagi tak boleh lah kan. Macam tu kan. Kalau campur buang air besar ada 12 situasi lah. Yang kedua, dia kata ketiga seorang itu sedang bersama isteri lah. Bersama ni bukan bersama jalan dua orang. Saya guna ayat okey ni kan. Bersama maksudnya bersamalah. Sini dia kata jima'. Ketika orang sedang berjima' jangan bagi salam kat dia. Tak boleh. Yang ketiga, ketika dia sedang tidur. Bagi salam kepada orang yang tidur. Tak payahlah kan. Jangan kejutkan dia dengan salam kan. Itu tak bagus. Orang yang tidur itu tak bagus kita kejut. Walaupun menurut sebahagian ulama, walaupun untuk solat. Ini sebahagian lah. Sebahagian ulama mengatakan orang yang sedang tidur tu tak payah kejut dia. Kalau kita kejut dia, kita ganggu dia. Biarlah dia tidur. Walaupun untuk solat. Itu pandangan lah. Sebahagian kata kena kejut sebab takut dia terlepas waktu. Takut terlepas lah. Kalau kita rasa tak terlepas waktu, biarlah dia tidur dulu. Nanti dah ujung-ujung lah. Ni kalau tak kejut ni lajak dia ni kan. Kejut lah. Macam tu kan. Tapi kalau kita tahu dia ni bangun solat, cuma dia tidur waktu tu, tapi dia ni konsisten akan tak payah kejut lah. Dia bangun sendiri nanti. Ada situasi macam tu. Jadi kalau tak boleh kejut untuk solat, tu perbahasan kan. Macam mana pula kalau bagi salam? Tu kan sunat. Solat tu wajib kan. Jangan. Dia kata tak payah, biar dia tidur. Ataupun dia kata ketika dia sedang mengantuk, tak payah bagi salam. Sebab dia mengantuk, tak payah bagi salam.
Situasi yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi lah. Yang kelima, ketika sedang solat, jangan beri salam kepada orang yang sedang solat. Jadi ada hadis kan, sahabat Nabi bagi salam kepada Nabi. Nabi sedang solat, dia tak tahu. Dia melakukan satu misi. Sebelumnya tidak lagi dilarang bercakap dalam solat. Sahabat bercakap. Sampai Nabi berhijrah ke Madinah pun mereka bercakap dalam solat. Dia tak cakap melarang lah. Dia masuk solat, apa khabar? Macam tu je lah. Khabar baik kan. Dah berapa rakaat dah? Macam tu. Dia cakap yang simple-simple lah. Simple-simple macam tu. Sehinggalah turun ayat yang melarang. Wa qumu lillahi qanitin. Bila turun ayat tu Madaniyah. Maksudnya larangan tu datang kat Madinah. Di awal hijrah masih lagi boleh bercakap. Jadi sahabat ni bagi salam, Nabi tak jawab. Dia rasa hati lah, Nabi tak suka dia kot. Bila selesai, Nabi kata tadi, aku tengah solat. Sedangkan kita tidak dibenarkan bercakap dalam solat. Jadi tak boleh bagi salam lah kepada kamu ketika solat. Jadi tak boleh bagi salam ketika sedang solat. Katakanlah dia bagi salam juga. Maknanya tahu. Dia tak tahu hukum kan. Dia bagi salam kepada orang yang sedang solat. Ataupun dia tak sengaja. Dia tengok orang tu berdiri ataupun duduk. Dia ingat saja-saja rupanya sedang solat. Dia dah bagi salam dah. Macam mana? Orang yang mendapat salam tadi macam mana? Di sini An-Nawawi dia sebut pandangan dia. Kalau orang yang solat tadi tu menjawab dengan lafaz doa alaihi salam, dia cakap macam tu, tak batal solat dia. Sebab itu doa. Macam tu kan, tak batal. Tapi dia kata dianjurkan dia tak jawab walaupun dengan lafaz doa. Dia bagi tangan je. Dia bagi isyarat tangan saja. Dia angkat. Tapi tu syarat bukan cakap. Kalau orang bisu tak boleh lah kan. Tapi dia ni tak bisu. Jadi dia boleh angkat tangan macam tu kan. Maknanya boleh kan. Jadi dalam hadis yang lain, masa Aisyah sedang solat gerhana, masuk Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhum. Dia tengok orang sedang solat. Asma kata, ni semua tengah solat apa? Aisyah tunjuk atas. Dia tunjuk atas, maksudnya gerhana. Asma pun faham lah. Maksudnya boleh ada interaksi dalam solat, tapi bukan dengan lisan. Sebab itu boleh membatalkan solat. Jadi dia kata dia anjurkan kalau orang tu bagi salam kat dia dan dia sedang solat, dia angkat tangan saja. Jika dia memilih untuk tidak mengangkat tangan ataupun menjawab dengan lepas doa, tapi dia nak jawab lepas solat, dah tunggu lama, dah habis solat, nanti orang tu ada lagi, dia pun jawab waalaikumsalam, lambat kan. Dia kata tak ada masalah, boleh. Macam tu kan. Tapi kesimpulannya tidak dianjurkan kita memberi salam kepada orang yang sedang solat. Dalam Fathul Bari, Ibn Hajar dia ada keluarkan kaedah lah kan. Al-mustaghriq fil ibadati yasqut anhu raddus salam. Orang yang tenggelam dalam ibadat, tidak wajib dia menjawab salam. Orang yang sedang memberi salam kepada dia, orang memberi salam kepada dia, dia tak wajib. Jadi dia ulas tu ketika dia menghuraikan hadis, sahabat datang memberi salam kepada Nabi, Nabi tak solat, Nabi sedang mengajar, Nabi sedang syarah. Macam kita ni tengah syarah, orang masuk bagi salam. Macam tu kan. Tak ada pun dinukilkan dalam hadis tu Nabi bagi salam. Dia kata kenapa Nabi tak ada dinukil dalam hadis tu Nabi jawab salam. Kenapa Nabi tak jawab salam? Bukan jawab salam wajib ke? Dia kata sebab Nabi sedang mengajar ilmu. Dia kata mengajar ilmu ini sama seperti ibadat. Dia kiaskan mengajar ilmu ini sama seperti ibadat. Dia kata orang yang sedang beribadat tidak wajib dia menjawab salam. Gugur daripadanya hukum menjawab salam tadi itulah kan. Okey, itu satu. Kemudian dia kata tak dianjurkan juga kita beri salam kepada orang yang sedang azan. Dia tengah azan kita bagi salam. Ataupun dia sedang iqamah, kita bagi salam. Bilal kita dia tengah azan, kita assalamualaikum. Tak dianjurkan.
Tapi salah tak dia kata muazzin jawab salam? Tak salah. Dah orang bagi salam, Waalaikumsalam, sambung balik azan. Dia kata itu tak ada masalah pun. Macam tu kan. Yang ketujuh, ketika orang berada dalam tandas. Kita tak dianjurkan memberi salam orang yang dalam bilik air ataupun dalam tandas. Macam tu. Dia kata ini ada perincian dia. Kalau orang itu yang berada dalam tandas tadi tu, kalau dia tidak berpakaian, dia kata. Tapi kalau dia berpakaian, auratnya ditutup, dia kata tak salah juga. Dia kata macam tu. Sini tandas ni ada banyak maksud. Hammam ni bukan hammam macam kita ni. Hammam kat sini maksud asal dia mandi, tempat mandi panas. Dia untuk mandi je. Dia bukan untuk buang air besar, mesti untuk mandi je. Itu hammam dia orang. Jadi kita kat sini hammam macam-macam dia kan. Kata apa, macam all purpose jugalah kan, multi purpose jugalah kan. Yang tu tak boleh. Yang multi purpose tu macam-macam kan. Yang ke-8, ketika sedang mengunyah makanan ataupun sedang minum air. Saya tambah yang minum air tu. Sini dia kata sedang mengunyah makanan je kan. Saya tambah minum air sebab macam mana nak jawab tengah kunyah-kunyah makan kau bagi salam. Tak payah bagi salam waktu tengah kunyah. Boleh bagi salam orang tengah makan, tapi bukan masa dia tengah kunyah lah. Maknanya macam tu kan. Nak kalau makanan tu kalau tidak diberi perhatian akan membahayakan tulang banyak. Ikan tu bubuk kan, ataupun ikan apa ni, ikan parang kan. Itu tak boleh tu kan, kacau-kacau. Nanti tercekik, nanti mudarat. Bahaya. Tu bahaya. Yang ke-9, ketika sedang mendengar khutbah. Dia masuk, imam sedang bagi khutbah, dia nampak member dia, Assalamualaikum. Janganlah bagi salam dekat member dia yang sedang dengar. Dia pun tak boleh bagi salam sebenarnya. Dia diam je lah. Tapi dia bagi salam tu tak boleh kepada orang yang sedang mendengar khutbah. Yang ke-10, ketika orang itu sedang tenggelam dalam doa, al-istighraq fi doa, dia sedang khusyuk doa, kita jangan bagi salam kat dia. Biar dia selesaikan doa dulu. Yang ke-11, ketika dia sedang bertalbiyah. Ni ketika buat haji dan umrah lah. Dia sedang labbaik Allahumma labbaik, tak payah bagi salam dekat dia. Dia dalam situasi sedang bermunajat dengan Tuhan. Jadi tak perlu kita, tak dianjurkan kita memberi salam kepada dia. Ini adalah situasi, dia kata adalah pengecualian ataupun mukhassisah li umumi hadisi Abi Hurairah as-sabiq. Ni yang mengkhususkan umum hadis Abu Hurairah yang kita baca sebelum ni lah. Wallahu a'lam. Kita ada hadis yang ke-9. Takat tu dulu dah kot. Hadis yang 9 ni kita baca lain kali. Takat dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.